I can't stay. Saya berada di salah sebuah resort di Pulau Tioman. Resort ni kita nak jual. So pastikan anda tengok tour resort kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya dan tim bersama kita orang di Pulau Tioman selama 2 hari 1 malam. Kita nak review satu resort klien saya ni nak jual. Resort ni merupakan resort bertaraf 5 bintang. Dan kawasannya hanya bersebelahan dengan Japamala Resort, 5 star resort juga, sebelah sahaja dengan resort ni. So resort ni dari segi accommodation dia, daripada ferry kita naik daripada Jeti Mersing ataupun Tanjung Gemuk, kita turun ke Jeti Kampung Genting. So daripada Kampung Genting kita akan naik speedboat terus ke Jeti untuk resort ni. Kurang 10 minit sahaja jarak daripada Kampung Genting ke sini menaiki speedboat tu lah. Pulau Tioman merupakan salah sebuah pulau tercantik di Asia, bahkan termasuk dalam ranking di dunia kerana kecantikan alam semula jadinya dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih serta hutan hujan tropikanya yang terjaga. Selain daripada kecantikan alam semula jadinya, Pulau Tioman juga terkenal untuk aktiviti snorkeling dan scuba diving yang bertaraf dunia. Pulau Tioman juga terkenal dengan terumbu karang yang cantik dan kaya dengan biodiversity marine. Tempat ni tenang dan tidak terlalu komersial seperti Langkawi dan Pangkor. Saya kongsikan sedikit dahulu berkenaan details resort yang kita nak jual ni. Resort ni terletak di atas sebuah tanah yang berkeluasan 15 ekar. Jarak dari Jeti Kampung Genting kurang 10 minit sahaja sekiranya kita menaiki speedboat untuk ke sini. Dan kita mempunyai jeti kita sendiri. Dan resort ni dia facing southwest. Jadi resort ni dia menghala ke tanah besar balik lah. Tanah mainland iaitu Jeti Mersing. Dan feature yang ada dekat sini adalah yang pertama sekali kita ada 12 unit chalet yang ada private pool dan jacuzzi dia sendiri. And then kita ada bangunan 4 tingkat yang ada 3 bilik dan restoran dan bar dia tersendiri. Bangunan ni dia agak eksklusif sedikit lah. And then kita ada satu bangunan 2 tingkat dengan 4 bilik.
dan kita ada satu bangunan 3 tingkat setengah yang ada 11 bilik. Lepas tu kita ada satu bangunan 4 tingkat setengah yang ada 18 bilik. Kita ada satu main restoran dan bar dekat sini setinggi 2 tingkat yang view pantai. Lepas tu kita ada satu floating swimming pool dengan restoran dan bar di jetty. Tapi yang ni belum siap sepenuhnya. Kita ada jetty personal untuk resort ni sendiri sepanjang 500 kaki. Kita tak berkongsi dengan mana-mana jetty resort lain. Kita memang personally ada jetty kita sendiri. Tanah resort ni di 15 ekar memanjang. Dia melebar sepanjang pesisir pantai ni. So, kedudukan untuk setiap bilik, chalet dengan bangunan tu ada certain tempat tu dia jarak dia jauh. Terutamanya chalet yang Bugis design dekat ujung sana. Ada 3 blok dekat sana tu. Bangunan 4 tingkat, bangunan 2 tingkat dengan bangunan 4 tingkat setengah. Semua dekat sana tu agak jauh daripada sini. So dekat sana kalau perasan detail yang saya mention tu, dekat sana dia ada restoran dan bar sendiri. Sebab dalam ni, untuk resort ni dia ada 3 restoran dan bar. Kat sana satu, dekat tengah-tengah ni ada satu, 2 tingkat punya restoran dengan bar. Dan satu lagi floating restoran dengan bar. Ada swimming pool sekali. Yang tu memang dekat dengan jetty. Itu keutamaan ataupun kelebihan dia adalah untuk orang yang pakai bilik belah depan tu lah. So dia boleh akses ke sana terus. Ataupun untuk semua pengunjung sebelum balik contohnya, nak balik dah bawa beg, nak pergi ke jetty and then nak chill dan duduk kat situ sementara tunggu boat pun boleh dekat situ. Saya nak kongsikan sedikit statistik pengunjung untuk semua pulau yang berada di Malaysia. Statistik yang kita dapat ni adalah pada tahun 2023 yang mencatatkan Langkawi merupakan pulau yang paling ramai orang mengunjung sebab dekat sana tahun 2023 terdapat 2.8 juta lebih pengunjung yang datang ke Langkawi untuk 2023. Manakala Tioman menduduki tempat kedua iaitu 189,000 pengunjung and then diikuti oleh Pulau Redang dan Pulau Perhentian. Pulau Redang mencatatkan 146,000 pengunjung dan Pulau Perhentian 119,000 pengunjung. So dengan taburan pengunjung 189,000 tu agak tinggi untuk datang ke Tioman dan rata-rata pengunjung yang datang ke Tioman adalah mostly Singaporean. That's why saya nak highlightkan dekat sini, kalau anda bangunkan hotel 5 bintang ataupun resort lah, kat sini kita pergi resort, seperti resort yang kita nak jual ni, sebab persaingan dia tak banyak. Antara resort 5 star yang ada dekat Tioman ni, mungkin 3 saja yang famous, iaitu yang pertama sekali Japamala, sebelah ni saja, and then Tuna Maya, kemudian Berjaya Tioman. Berjaya Tioman under Berjaya Group lah. So, kalau anda miliki resort ni, anda mungkin boleh mencabar dia orang lah, ketiga-tiga resort yang dah pun lama bertapak dekat Tioman ni. Sebab apa yang kita offerkan ni dari segi kemudahan dan kelengkapan yang ada adalah memang 5 star punya standard resort lah. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Bila kita bercakap tentang penarafan bintang ni, siapa yang tentukan 5 bintang ke, 4 bintang ke, atau 2 bintang, 1 bintang ke, siapa yang tentukan? Dekat sini saya ada buat kajian sedikit lah. Terutamanya berkenaan seawal pembinaan lah. Pertama sekali saya ada bertanya dekat owner, memang dia mohon dengan government untuk majukan kawasan ni untuk membangunkan resort 5 star. Jadi owner ada kriteria-kriteria untuk dia bangunkan supaya melengkapi lah kelengkapan yang nak jadikan dia 5 star. Tetapi untuk tentukan dia 5 star ataupun mungkin berkurang, sebab kita pun tak naklah kita self reward lah, kita bagi tahu kita yang 5 star kita angkat diri. So untuk jadikan dia lengkap 5 bintang, of course kepada operator ataupun pemilik baru nanti, macam mana anda nak operate this resort dan macam mana anda dengan servis. Sebab 5 bintang ni mostly ditentukan lebih kepada
facilities dan servis. Macam mana anda serve. So, segala facilities yang kita boleh sebut dekat sini, antara yang ada adalah reka bentuk dekorasi mewah dan moden, pelbagai kemudahan seperti kolam renang, spa, pusat kecergasan, restoran mewah. So, basically resort ni semua ada lah. That's why owner cakap dia memang apply dan memang nak buat 5 star punya resort dekat sini. Cuma dia berbalik kepada servis anda. Jadi dekat sini saya sebagai, inilah first time saya datang ke Tioman. Jadi saya letakkan diri saya sebagai pengunjung. Jadi apa yang saya harapkan on-site saya as a pengunjung adalah kemudahan. Bila kita bayar serta-serta bilik, of course bilik untuk 5 bintang, bilik yang paling kecil pun mungkin 8 ke 900 And then bilik lain tu mungkin mencecah 1,500 ke 2,500. Itu terletak kepada anda punya study market lah nanti. Then based on study market kita, Japa Mala dengan Tuna Maya, itu adalah rate untuk bilik-bilik diorang lah. Jadi macam mana anda nak bagi pelanggan macam saya dah spend RM2,000 contohnya satu malam. So katakan saya ambil 2 malam 4,000. Dengan kos-kos lain mungkin yang ada, mungkin akan mencecah 5 ke 6,000. Jadi apa yang saya harapkan dengan duit yang saya spend tu adalah pertama sekali, saya nak segalanya mudah dan rasa eksklusif dari JT lagi senang cerita. Contoh dekat sini ada 2 JT untuk kita ke Tioman, iaitu JT Tanjung Gemuk di Rompin dan satu lagi dekat Mersing. Macam kita orang semalam kita orang datang daripada Mersing lah sebab based on tiket. Dan penjualan tiket itu of course pihak sana dah tentukan dengan pihak yang menyediakan ferry itulah. Dia depend on air pasang surut. Jadi dekat sini saya perasan 2 ke 3 trip untuk pergi dan balik lah yang kita perasan. Dan dia tengok depend pada air surut. Mungkin kadang-kadang ada yang sehari satu, dia macam tu. Jadi of course dari segi saya nak kemudahan dari situ. Dekat situ mungkin kos lain terlibat sebab saya sewa ferry lain. Jadi dekat situ mungkin kalau anda boleh buat more private, anda kena sediakan satu boat ataupun saiz yang besar macam ferry untuk ambil pick up customer anda daripada sana ke sini. Itu lebih privacy bagi saya lah. Lebih rasa premium dan lebih rasa macam berbaloi dengan duit. Sebab saya ada borak dengan staff semalam. Dia cakap memang kita dekat sini ada boat besar 2 tingkat yang owner tengah siapkan dekat Tanjung Gemuk. So benda tu saya tak berani nak cakap sebab saya kat sini lost communication nak borak dengan owner. So benda tu mungkin kalau ada yang berminat kita boleh discuss kemudian lah. Kita discuss further untuk macam mana kita nak capaikan dia tu taraf 5 bintang dan memberi good experience kepada pengguna lah. Sebab kalau tanya saya jujurnya, bila saya daripada sana, kalau saya melalui proses biasa macam resort lain, saya tak rasa eksklusif pun. Sebab saya naik dengan boatnya delay, itu benda normal. Kita orang tunggu semalam lebih kurang almost sejam. Kita orang tunggu sebab delay macam-macam lah. Biasalah sebab kita naik ferry biasa, ferry murah, RM60 satu hala. So benda tu yang kena fikirkan, operator kena fikirkan macam mana nak solve isu-isu itulah untuk orang lebih selesa untuk datang ke resort ni lah. Sebab kalau anda boleh dapatkan boat untuk direct ke sini yang eksklusif, itu saya rasa memang anda akan jadi outstanding lah dekat Pulau Tioman ni. Sebab dekat sini kalau anda dapat naik, sebab kita naik ferry semalam 1.5 jam baru sampai ke sana, and then daripada sana boat dari sini datang boat kecil untuk pick up kita orang ke sini menggunakan speedboat tu dalam tak sampai 10 minit pun, 8 minit dah saya. Dekat je sebab kita memang dekat dengan JT sana. So experience wise dia tu mungkin macam kurang ni sikit lah. Sebab of course orang spend lebih, dia nak more kepada, senang cerita dia spend duit tu dia nak santai, dia nak gunakan segala benda kat sini lah. Sebab dekat sini kelebihan untuk resort ni, pesisir pantai dia ni, dia full dengan coral tau. Dekat sini coral tau, nampak hitam-hitam semua Dekat sini coral banyak. So untuk dari segi nak mandi semua tu saya tak reti lah, sebab saya tak pernah mandi kat ada coral ni, tak berani, takut terpijak ke air tajam tak tahu. So benda-benda macam tu yang kita kena convertkan dia kepada something yang different untuk penggunaan ataupun cakap apa tu, user experience lah. Bukan user lah, pelanggan datang. Sebab benda-benda macam tu bagi saya dia akan meninggalkan kesan yang very impactful untuk sesebuah resort, sebab orang akan review, orang akan bercakap.
Resort ni bagus. Sebab benda tu saya tengok rata-rata resort lain, macam resort murah dia senang. Dia tumpang jeti besar kat kampung dan dia buat resort-resort. Jadi dia orang menumpang facilities. Sedangkan kita adalah private property dekat sini. Resort kita adalah private sebab sepanjang-panjang ni, bukit sana ke bukit sini, satu teluk ni, macam teluk kita punya satu resort sahaja. Dan kita ada jeti kita sendiri. So benda-benda macam tu mungkin kita nak kena jagalah. And then saya rasa memang of course pembeli ataupun owner baru nanti dia akan fikirkan benda macam tu. Cuma saya nak berkongsi saja apa yang saya nampak, penelitian saya dan tim. Kita orang tak lama buat sini. Kita orang just 2 hari saja. Semalam kita datang petang. And then hari ni pagi kita mulakan kerja-kerja syuting. And then petang ni kita kena gerak balik dah. Kita orang just 2 hari saja kat sini. Jadi saya harap anda semua enjoy tengok video ni. Jom kita sambung sikit lagi ya. Pusing sikit. Dari segi jumlah pengunjung, saya nak detailkan sikit lagi. Langkawi setahun dia boleh cecah 2.8 juta untuk 2023. Tioman saya tengok rata-rata tahunan dia pun memang 189, ada yang 200,000 setahun pun ada. Dan saya nak comparekan sedikit, dia setiap pulau dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Kita tak boleh nak comparekan Tioman, Redang dengan Kapas sekalipun dengan Langkawi. Sebab Langkawi dia adalah pulau yang besar yang dah, orang cakap apa tu, dah develop dengan teratur ataupun lebih meluas lah. Sebab dulu tu dah lama and then kemudahan dari segi jalan raya semua ada kat sana. Yang menghubungkan semua kawasan dia ada jalan raya. Jadi nak comparekan pulau yang kecil-kecil macam ni dengan sana agak susah lah. Sebab dekat sini keunikan dia more kepada keindahan alam semjadi lah. Sebab dekat sini dia ada air terjun Asah, waterfall. And then kita ada diving yang ada gua dalam laut tu. Yang tu saya lupa nama tempat dia. Tapi dia ada satu tempat spot diving kat sini yang ada gua dalam laut. And then kat sini ada coral, ada pusat penjagaan penyu pun ada kat sini. Bukan dekat Terengganu je ada, kat sini pun ada. Dan compare dengan Langkawi more kepada dekat sana ramai orang pergi nak bermuli belah. Dekat sana dia more kepada macam tu. Dia taklah ke arah untuk pulau, untuk pantai dan sebagainya lah. Dia ada tapi sikit. Dia more kepada yang menjana ramai pengunjung kat sana tu adalah more kepada membeli belah lah. So itulah perbezaan dia yang ketara sekali. Jadi dekat sini dengan rata-rata 190,000 setahun, 27,000 ke 30,000 pengunjung sebulan. Ibarat sehari 1,000 orang. Kalau kita bahagikan by hari. Jadi itulah nilai yang agak tinggi untuk Pulau Tioman, yang dekat sini pun pilihan resort memang banyak tapi 5 star-nya tak banyak. Sekiranya anda memang mencari resort 5 star untuk dimajukan, untuk anda usahakan, untuk anda niagakan, this is the best option yang ada dengan harga 45 juta sahaja. Actually harga tu adalah harga rugi untuk owner. Sebab owner sejujurnya, sebab owner dia buat sikit-sikit dulu. And then ada part-part yang belum siap. So resort ni tak sepenuhnya siap. Tapi dia bukanlah overall yang tak siap tu. Dia senang cerita kalau ada 12 bangunan dekat sini, termasuk chalet semua tu, katakan 12, 8 dah fully siap. Lagi 4 sahaja yang mungkin 80 ke 90% macam tu. Tinggal owner baru nak buat sahaja. So harga, macam saya mention dekat posting saya sebelum ni, memang kita nak open asalnya 50 juta. Saya dah discuss dengan owner, berapa harga best price untuk Property Boss untuk kita marketkan dekat YouTube ni. So owner bagi 45 juta. Itu adalah best price untuk anda semua sekiranya anda berminat untuk usahakan resort 5 bintang dekat Pulau Tioman lah. Lihatlah kawasan sini, sepanjang kita orang stay dari semalam hari ni, sini best tu. Dia feel dia tu, dia macam kita duduk dekat Long Beach dekat Pulau Perhentian. Tapi kat sana lagi rata dan kemas lah. Sebab sana dia lain cara dia punya handle tu. Kat sini dia banyak batu-batu So kat pulau ni design owner buat memang dia tak kacau batu-batuan tu. Dia design, dia develop mengikut structure-structure semua tu. Memang cantik lah, anda kena tengok lah. Kat sini orang datang more kepada untuk nature. So sini resort ni dah melengkapi banyak benda lah. And then of course kalau anda majukan resort ni, anda kena sediakan juga. Maybe anda bukan anda sediakan, ataupun anda maybe connect dengan speedboat luar sana untuk anda usahakan untuk diorang snorkeling ataupun island hopping dan sebagainya lah. Sebab kat sini kalau anda nak carry on semua benda, banyak maintenance nak kena jagalah. Boat pun nak kena maintain. So
Dari segi itu anda kena ambil perhatian lah. Dan kelebihan juga, owner akan tinggalkan banyak bot juga dekat sini. Bot-bot kecil banyak, bot besar ada 3. So saya rasa benda tu dah mencukupi dah pun untuk anda run resort ni lah. Video ni mungkin agak panjang dan banyak saya bebel, yang mungkin ada setengah orang tak suka, dia nak tengok yang lebih sharp, lebih short. So kita ada sediakan 2 video. Untuk video pertama ni yang kita akan release adalah video saya bercerita on my perspective dan segala detail yang kita ada. Dan video kedua hanyalah video memang purposely nak tunjuk segala apa yang ada kat sini sahaja. Itu sahaja. So kalau anda memang merupakan pembeli contohnya, dah tengok video ni, and then tunggukan next video, anda boleh tengok video tu je untuk kalau anda perlukan detail sahaja. Sebab ada setengah orang dia tak suka dengar saya bebel panjang, ada yang tak suka terlalu panjang duration dia tu . So tunggukan video tu just pendek sahaja, tak panjang sangat, kita just tunjuk point terus. Ini bilik ni, macam tu terus. So nantikan next kita punya video . Sekian untuk video resort tour kita pada kali ini. Resort ni nak dijual pada harga 45 juta sahaja. Yang mana harga tu adalah harga below market value lah. Dan jangan tanyakan saya berkenaan dengan CCC. Mostly resort memang jarang lah kita jumpa yang buat CCC. Dan dengan tanpa CCC tu sendiri pun, value untuk resort ni adalah 55 ke 60 juta. Itulah value roughly yang value boleh bagi. Kalau anda nak valuation tepat, memang kena hire diorang, dan cost dia pun 30 ke 40 ribu juga untuk panggil diorang datang, and then diorang nilaikan sendiri berapa value resort. Tapi yang tu beli kita dah bagi detail everything kepada valuer. Itulah value secara roughly 55 ke 60 juta. So 45 juta tu actually harga rugi owner, sebab owner sebenarnya dengan beli tanah, dengan buat balik tanah, nak bagi cantik structure dia semua, nak tarah mana yang patut tanpa mengubah batu-batuan yang ada. Itu semua actually cost yang besar dibelanjakan owner pada suatu ketika dahulu untuk bangunkan resort ni. So anda dapat resort ni, anda hanyalah saya rasa mungkin 1 juta ke 2 juta sahaja untuk anda siapkan dan touch up bagi nampak baru balik lah. Sebab resort ni, bila sebelah laut ni ada certain part of the structure tu kita kena maintain. Contoh dekat jetty, kita kena kikis balik dia punya apa yang melekat-lekat tu semua. And then kayu-kayuan yang kita dah chalet tu mungkin dah akan terhakis sikit. So kita kena maintain every year lah nak bagi resort tu lagi cantik. Dan of course benda tu saya rasa semua yang biasa handle resort tahulah kos-kos dia. Dan rumah, maafkan saya, biasa kita tua rumah. So resort ni tanah dia berstatus leasehold. Dan kalau tanya saya, pesisir pantai ni adalah hak kerajaan negeri. So yang ni memang kita tak boleh nak bangunkan lebih-lebihan lah, sebab tanah kita adalah ke sini. So dekat sini walaupun dia adalah hak milik kerajaan negeri, tapi dia secara tak langsung adalah milik untuk resort lah, sebab kat sini hanya kita sahaja. So hanya pengguna resort ni sahaja yang boleh menggunakan pesisir pantai kat sini lah. Dan dekat sana kita nampak jetty tu, dia panjang dia 500 kaki untuk sampai ke bangunan tu, untuk kita ke bilik masing-masing. So dekat sini peaceful, very peaceful. Dan actually memang betul orang cakap, nak datang Tioman memang tak cukup 2 hari macam kita orang ni. Memang kena 3 hari ke atas, sebab banyak aktiviti yang ada dekat Tioman ni. Sebab dia bukan sahaja aktiviti berkait dengan laut, scuba diving, snorkeling, island hopping, dan macam-macam segala jenis aktiviti laut. Bahkan dekat sini dia ada waterfall dia tersendiri, iaitu waterfall Asah. Yang itu, dan hutan dekat sini adalah untuk orang pecinta alam semula jadi. Memang hutan ni adalah hutan hujang tropikal yang tak terusik, dia terjaga. So itulah keindahan-keindahan yang ada dekat Pulau Tioman itself lah. Jadi sekian tu sahaja untuk video kali ini. Izinkan kita orang untuk bertungkus lumus untuk siapkan proposal pula. Untuk mana tahu ada yang berminat, just contact kita. Kita akan hantar proposal tu untuk anda teliti apa yang ada berkenaan resort ni lah. Sekiranya anda
mungkin tak puas dengan video, and then mungkin orang proposal dan tengok proposal tak puas dengan proposal, kita akan tunjuk video ni lah. Okey, sekian. Seperti biasa, boleh contact saya di atas ni. Saya Usamah Kamudin, merupakan real estate negotiator yang berdaftar dan sudah 9 tahun dalam industri. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit tambahan masa kita orang tengah pusing-pusing resort, kita orang shoot-shoot kat atas video tadi and then saya turun bawah tadi. Kebetulan saya dari atas saya nampak dah ada sepasang itu Mak Saleh foreigner. Dia orang stay sebelah Jabal Mala. And then dia datang kayak, and then dia orang snorkeling sini sebab sini ada coral So dia datang tadi, dia jumpa kita orang kat sini lah. And then dia tanyalah bila resort ni nak operasi, dia tanya. Sebab dia orang kata sini cantik dan kelebihan sini pesisir pantai dia ni, laut dia ni tak ada dekat resort lain. Sebab kat sini bernampak warna-warna dia, warna jernih, biru, nampak coral lepas sini. So certain foreigner dia suka tau. Sebab saya tadi sekali dengan staff, kita orang borak tadi, staff pun cakap saya memang dari dulu lagi, daripada since sini dah siap buat everything ni, dia kata memang pengunjung daripada sebelah-sebelah ni lah, Jabal Mala dengan Boat House. Minta maaf kita bukan nak comparekan ataupun nak jatuhkan mana-mana bisnes lah. Cumanya dia orang cakap ini better. So dari situ kita boleh nampak dah betapa orang menantikan pengunjung menantikan resort ni start operasi. So kalau anda berminat, memang saya rasa tak rugi beli yang ni. So saya memang dah pusing memang cantik Dia orang tak kacau langsung struktur batu-batuan yang ada dekat bukit ni. Dia orang bina atas tau. Dan dia buat cantik ada tangga, everything. Setiap bilik yang chalet ni, kita orang pusing tadi, dia ada jacuzzi dengan kolam dia sendiri, dia ada personal area dia ada dual entrance. So memang nice Kita boleh turun depan, belakang, cantik. So itu yang saya macam terkejut Dan kita pun nak masukkan terus dalam video ni sebab itu memang bagi saya point yang paling strong sebab dia orang pengunjung sini datang, dia boleh puji macam tu sebab ni kita ada kelebihan ni, kita ada private snorkeling area kita sendiri. Macam certain resort dia kena bawa boat pergi tengok coral kat lain. Yang ni tak payah tunggu mana dah. Anda boleh bagi free terus package. Dia orang tidur sini, dia orang boleh snorkeling sini. Tinggal anda bagi kelengkapan lah, life jacket, Google dan lain-lain So dia orang boleh main sini je. Serius memang best sini. So dekat sini that's why owner buat jetty dekat sana tau. Asalnya jetty kat sana tengah-tengah antara belah sini dengan part sana tu. Tapi dekat sana disebabkan dia tak nak kacau coral tu. Kalau kita piling, dia akan pecah coral ke apa, kena saman. So owner alihkan sini dalam sikit. So sikit lah coral yang terkena pun owner pernah kena saman yang itu. So that's why siap lah yang tu. Instead of kita buat kat sini lagi, walaupun dia lagi dekat dengan semua benda, tapi dia akan mengorbankan banyak benda semula jadi lah. That's why dia buat belah sini. And then kita boleh nampak ini waktu kita shoot ni pukul 12.30 hari tau. 12.30 hari ni ada orang kayaking kat sini. Bayangkan kalau timing-timing lain petang ke apa, mungkin lagi banyak yang datang snorkeling di sini free. Dan memang staff cakap dari dulu lagi memang ramai gila pengunjung datang, dia orang tanya bila nak operate. Sebab dia orang memang nak stay sini sebab dia nak private ni lah. So dekat situ kita boleh dapat review yang tinggi daripada pengunjung yang datang tiba-tiba macam tu. So nak puji lebih-lebih, saya takut angkat bakul tapi kita boleh nampak tadi memang itulah poin-poin yang saya sini terlepas pandang bila tiba-tibanya pengunjung datang tadi. Saya rasa ini the best point ni saya nak kena cerita dekat anda semua. Okey.